Doa ini adalah doa penutup yang sangat sesuai untuk majlis tahlil atau sebarang majlis kebaikan. Lafaz doa penutup tahlil, Arab. Allahumma ja'al jama'ana hadha jama'an marhuman. Waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman. Wala taj'al fina wala minna wala ma'ana syaqiyan. Wala mahruma. Terjemahan. Ya Allah, jadikanlah perhimpunan kami pada kali ini sebagai sebuah perhimpunan yang Engkau rahmati. Dan jadikanlah perpisahan kami selepas ini sebagai satu perpisahan yang terpelihara daripada sebarang dosa. Dan janganlah Engkau jadikan dalam kalangan kami, atau mereka yang bersama kami, seorang pun yang celaka atau terhalang daripada mendapat rahmat-Mu. Doa ini bukan sahaja untuk arwah, tetapi juga untuk kita semua yang hadir. Kita memohon agar majlis kita ini bukanlah sebuah pertemuan yang sia-sia, tetapi sebuah pertemuan yang diberkati. Dan apabila kita bersurai, kita pulang dalam keadaan yang dipelihara oleh Allah daripada melakukan dosa. Kita memohon agar tidak ada seorang pun yang pulang dengan tangan kosong, tetapi semuanya mendapat habuan rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudari sekalian, doa adalah senjata orang mukmin. Ia adalah jambatan yang menghubungkan kita dengan mereka yang telah tiada. Walaupun mereka tidak dapat membalas sapaan kita, doa kita insya Allah sampai kepada mereka, menerangi kubur mereka dan mengangkat darjat mereka di sisi Allah. Jangan pernah jemu untuk mendoakan mereka. Setiap kali kita teringat, sedekahkanlah Al-Fatihah dan panjatkanlah doa-doa ini. Kerana suatu hari nanti, kita juga akan berada di tempat mereka, menantikan doa daripada generasi selepas kita. Semoga perkongsian pada malam ini memberi manfaat kepada kita semua dan menjadi amalan yang berterusan. Mari kita hidupkan malam-malam kita dengan zikir dan doa, bukan sahaja untuk diri kita, tetapi juga untuk mereka yang kita kasihi, yang telah pergi mendahului kita. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama-sama. Jangan lupa untuk kongsikan video ini agar lebih ramai yang mendapat manfaat. Sila tekan butang suka dan langgan saluran ini untuk lebih banyak perkongsian ilmu di masa akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.